dia. Sampai pagi. Sibu tak bisik bukannya? Ya, Josh. Udah kalah dengan kunci nak. Sudah aku sibuk. Ini tadi pasar besar Sibu. Kung apa ke Bang Medan dia, Bang Medan. Bang Medan. Dia lah. Ini bersama Macam ni. nak sedap dia. Kalah kunci lah. Gorengnya yang berkulit nak crispy. Jom. Tu bento pahal tu. Pasti. Buka nya crispy tu. Mana lah aku kebinnya. La. Sik bola. Jom cari parking. Bersama saya ini. Bersama saya dah bersama dengan Matt. Ya. Vista baby. Dan Jos. Ada kosong. Bermula kembali semula dalam Prodi A ni guys. Jom. Cantik ada parking lah cantik. Nah ini nanti kita pergi ke food dia. Jadi cari parking. Tadi parking untuk loading barang dah. Ini parking untuk kereta lah. Jom. Itu the food court dia. Nah ini the food court dia guys. Okay, jom. Tak lama lagi. Parking ni. Okay guys, kita di pasar terbesar di Sibu. Mungkin juga pasar terbesar di Sarawak. Ini dia guys. Kita ke kedai makan ni yang famous ni. Jom kita duduk. Cari makan guys. Harga yang berpatutan. Nama saya ini adalah Matt dan juga Jos. Jom tengok makanan-makanan di sini di pasar Sibu ni. Jom. Tahan pilihan yang banyak ni. Ni Lim food stall. Apa lagi banyak lah. Tempatnya luas. Nak pilih je mana tempat nak pergi. Okay, sini kita di pasar besar Sibu. Jadi makan. Ada yang kata sini murah. Lebih murah kan? Sibu. Kita makanan. Okay, kita memilih kedai ni. Hoksun pilihan kita. Hoksun Hin Food Stall. Ni Gen Z. Hoksun pilihan kita lah. Hoksun cari meja bawah tu jual barang tu jual, tapi kita fokus pada makan lah. Fokus pada makan guys. Open air market. Okay, jom. ABC guys. ABC di kedai ni. Di kedai ni ABC je. ABC. Jom ABC. Jom jalan-jalan. Berjalan-jalan melihat alam. Ini dia pemandangannya. Ni pasar Central Sibu. Jadi kita mencari tempat untuk mengutir rambut. Guys. Tadi lauk tadi 3 orang makan Tadi 35 ringgit. Lauk tadi 35 ringgit. Itu 35 ringgit. 35 ringgit makan 3 orang. Bayangkan. Kalau di Kuching memang dah dekat
40 saya rasa, ataupun 50 mungkin. Tapi lah, inilah dia keunikannya Cebu guys. Jom. Panas terik. Di pasar lah, area pasar Cebu ni. Saya ikut dia orang ni. Legend dia orang ni. Ada barang-barang macam ni. Oh, yang famous. Saya dah jual ni barang-barang. Oh, spinner. Ada spinner guys, spinner. Topi. Boleh tahan ni. Selalu banyak topi lah. Dekat rumah. Selalu banyak topi kat rumah. Cukup lah topi tu. Ni kita ada ni. Jual boxer lah, spinner lah. Kompia. Aduh, hai kompia. Kompia guys, kompia. Jom. Jual stokin lah, jual bag lah, semua sini lah. Semua di sini. Ada rambut. Jom jalan. Ini macam ni kah kedai dia? Bukan. Ni kedainya John. Oh, situ. Ni kedai ya. Tu. Mana-mana aja. Ya, okey, ni dia. Ni kedai ni. Kedai ni guys. Ada orang ni membeli apa? Ketapau. Boleh tahan. Orang tu Ada. Okey. bekas entah. Apa ya? Water. Oh, water. Jom. Only in Cebu. Only in Cebu guys. Only in Cebu. Yeah, only in Cebu. Okay. Jom. Only in Cebu. Tapi sayang kita trip kita ni tak lama. Itu sayangnya. Tak apalah, next time lah. Suka tu. Okay, dah gunting rambut, dah beli makanan, semua tu. So okay lah, kita kembali ke parking. So di bahagian pasar yang jual sayur guys, jual sayur ni, sayur sini. Kita di guide oleh dua orang ni, Jos dan juga geng Awisa kita. Banyak ni. Boleh tahan. Ya, teruskan. Mat. Oh, boleh tahan. Jom. Jalan-jalan. Mata biru, mata merah. Mata merah. Ni ikan. Ikan apa tu? Boleh tahan ni, yang jalan ni. Jual telur yang terbaik lah. RM12 tu set. RM17, RM18. Yo, kalau ada kucing RM20 tu. Begitulah keadaannya sih. Harga barang macam ni murah lah. Barang basah ni, buah-buahan ni. Buah dabai guys, dabai. Aduh, petai RM10 aja. Banyak yang RM10. Ish. Ni semua jual sasaran. Ramang mata guys, petai. Sayur ni. Buah-buahan ni. Dan ni lagi. RM2, RM1, RM3, RM5. Aduh. Ayam hidup. RM20. RM20 guys, RM20. Uniknya ayam sini. Ini ayam. RM20 seekor. Aduh, terkenang zaman di Bintulu.
terkenang zaman di Bintulu. Teki. Oh. Bebek. Oh, anak ayam. Ya, semua ni lah. Tapi ni, petai ni. Yuk, petai RM5 je. Ih, geram je tengok. Rabbit guys, rabbit. Rabbit. Ya, murah. Dan langsat. Duku. Bukan langsat, duku. Duku guys, duku. Dah baik. Dah baik sibu guys. Dah baik. Wah, kristal. Tes. Diorang ni tes ni. Diorang tes dabai ni. Rambutan. Jambu. Itu di corner lah. Rambutan. Itu di corner terakhir ni. Banyak yang agaknya okey lah. Agaknya okey. Semua ni buah-buahan. Area buah-buahan ni RM10, RM5, RM12. Aduh, memang betul lah petai lagi. Musim petai ke tu? RM10. Sayur. Memang hebat lah sayur ni. Apa semua ni. Inilah dia. RM4. RM4. Asam ikan sultan RM15. Kuat dah. Wah. RM15 sebotol. Asam babi RM15. Ui, nang heaven lah bos. Sayang kita travelling. Kalau tak travelling jadi mungkin beli terus jalan aja. Bila travelling banyak barang yang betul unik. Ni section sayur. Tadi buah-buahan, ni section sayur. Alia. Ada warna jagung ke? Dia. Macam ni beli sayur, untung lah. RM3. Sayur lagi. Ini lagi. Memang CCK. Kerupuk masin RM15. RM12, RM10. Memang okey lapis. Sarawak guys. Lapis. Ni section lain lagi ni. Section lain. Jualan. Senawan. Pulat. Ini lagi. Susah nak dikatakan lah guys. Saya rasa berbulu mata guys. Pula. Itu je lah kita punya tour kat sini. So kita akan head on home for hotel kita guys. Take care. Bye. Apa minum ke ya? The Ark ke? The Ark Cafe Restaurant. Jom. Uish. 6 nombor kah? Kingwood Hotel. Kita dari sini kita akan menikmati petang hari ni pukul 2 ni guys. Nah, jalan apa? Jalan Maju Jaya guys, jom. Jadi kita betul-betul
Kali ni betul-betul kau buat video guys. Nanti supaya kenangan untuk Prodi A seri 2 ni. Ya, lanang, dorong lanang. Jom. Kerana we only live once. Kita hidup cuma sekali aja guys. Jadi dengan pengalaman yang sakit dulu semua tu beri peluang oleh Tuhan untuk bersama pada hari ini. So bersyukur guys. Jom kita pergi kedai kopi ni. Kalau itu kita datang kedai kopi jual makanan tapi minuman tin. Hari ini kita menerjah untuk mencoba kopi terbaik di Sibu ni. Sibu guys, Sibu. Ni burung merpati guys. Burung merpati. Mana kedai? Tak apalah video kita panjang sedikit. Janji kita puas hati, video puas hati. Ini kedai dia. Dalam hari jom makan, kita petang jual minum kopi lah, minum kopi. Ini dia. Kedai ni. Betul-betul adobe. Inilah kedai dia. Ini dia. Ini dia guys. Malam hari jual ni. Lauk-lauknya ini ada burger. Ni belanja. Jom. Okay, di sini ada jual lah kuih-kuih semua tu lah, tapi kita ke sini untuk kopi. Dia katakan kopi terbaik lah. Kopi terbaik di Sibu lah. Oh, lagu ya. Lagu Ajas ni apa? Nasi bagi satu Fahad. Saya rasanya terbaik lah. Boleh. 3 ribu. Nah. 5 piece ni.